Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang tengok video forum kita pada hari ini. Jadi tajuk forum kami pada hari ini ialah kepentingan kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui, bahasa yang santun mencerminkan kepribadian seseorang serta melambangkan budaya masyarakat kita. Oleh itu, pada hari ini kita akan membincangkan kepentingan kesantunan berbahasa dan bagaimana ia dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi bersama saya pada hari ini ialah dua orang panel, iaitu panel satu Adli dan panel 2 Bukhari yang akan berkongsi pandangan mereka tersendirilah. Jadi panel pertama akan membincangkan tentang maksud kesantunan berbahasa, manakala panel kedua pula akan menerangkan kepentingan kesantunan dalam hubungan sosial. Jadi soalan pertama, ini untuk Adli, soalan untuk anda. Jadi, pada pandangan saudara, apakah peranan kesantunan berbahasa dalam mencerminkan kepribadian seseorang individu? Terima kasih moderator kerana mengajukan soalan. Okay. Kesantunan berbahasa adalah cerminan kepribadian seseorang, di mana cara kita bercakap, pemilihan kata, dan nada suara semuanya menunjuk bercakap dengan sopan dan menghormati orang lain. Orang akan melihat kita sebagai seorang yang matang dan beradab. Malah kesantunan berbahasa juga menunjukkan rasa hormat kita terhadap budaya masyarakat. Jadi saya sendiri pernah mengalami situasi di mana saya ni bercakap dengan sopan dalam mesyuarat dan semua orang lebih mudah menerima idea beliau. Ini membuktikan bahawa bahasa yang santun boleh membuka pintu peluang dan membina imej diri yang positif. Jadi terima kasih panel pertama atas penerangan yang saya kira sangat jelas dan sangat menyeluruh. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa sebenarnya merupakan satu cerminan langsung terhadap kepribadian seseorang individu. Cara seseorang menyusun kata, mengawal nada suara serta memilih ungkapan yang sesuai menunjukkan tahap adab, kematangan dan juga latar nilai yang dimiliki. Dalam konteks masyarakat, individu yang mengamalkan kesantunan berbahasa bukan sahaja lebih mudah diterima, malah ia lebih dipercayai dalam pelbagai situasi seperti perbincangan, pembelajaran dan juga urusan profesional. Hal ini kerana bahasa yang sopan mampu mewujudkan suasana komunikasi yang selesa dan harmoni. Jadi jelaslah bahawa kesantunan berbahasa bukan sekadar aspek luaran, tetapi ianya juga mencerminkan jati diri seseorang secara keseluruhan. Jadi panel kedua, ini soalan ditujukan kepada anda. Ni, apakah kesan jika masyarakat mengabaikan kesantunan berbahasa dalam kehidupan harian mereka? Baik, terima kasih moderator. Jadi, apabila masyarakat mengabaikan kesantunan, pelbagai kesan negatif yang boleh berlaku. Contohnya, komunikasi boleh menjadi rekang kerana perkataan yang kasar atau tidak beradab boleh menyinggung perasaan orang lain. Dalam jangka panjang, hubungan sosial boleh terganggu dan nilai hormat menghormati dalam masyarakat akan lemah. Jadi saya ingin tambah sedikit, dalam dunia digital, ramai pengguna media sosial menulis mesej tanpa berfikir panjang. Dan ini sering
menyebabkan salah faham antara kalangan masyarakat lah. Jadi, kesatuan bahasa ni bukan sahaja penting dalam komunikasi bersemuka, malah ia juga penting dalam secara digital juga. Jadi terima kasih panel kedua atas penjelasan yang sangat relevan dengan situasi pada masa kini. Okey, jadi daripada apa yang dihuraikan, kita dapat melihat bahawa pengabaian kesantunan berbahasa boleh membawa implikasi yang agak besar dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan bahasa yang kasar atau tidak beradab bukan sahaja boleh menyinggung perasaan individu lain, malah berpotensi mencetuskan konflik dan salah faham antara individu. Jadi dalam jangka yang panjang, keadaan ini boleh menjejaskan keharmonian sosial serta melemahkan nilai hormat menghormati yang menjadi asas dalam sesebuah masyarakat. Okay, jadi tambahan pula dalam era komunikasi digital masa kini, penyalahgunaan bahasa sering berlaku tanpa kawalan kerana tiada interaksi bersemuka. Oleh itu, kesedaran tentang kepentingan kesantunan berbahasa perlu dipupuk agar hubungan sosial dapat dikekalkan dalam keadaan yang positif dan sejahtera. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang ketiga. Kembali kepada panel pertama, bagaimanakah penggunaan sistem sapaan yang betul dapat membantu komunikasi menjadi lebih berkesan? Jadi penggunaan sistem sapaan yang betul amat penting kerana ia menunjukkan rasa hormat kepada individu lain. Contohnya memanggil orang lebih tua dengan tuan, puan, cikgu atau encik menjadikan komunikasi kita lebih mesra. Apabila sapaan digunakan dengan tepat, penerima mesej ni akan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk mendengar pendapat kita. Tambahan pula, dalam suasana kerja atau sekolah, penggunaan sapaan yang betul boleh mengelakkan kekeliruan dan konflik kecil. Jadi saya sendiri selalu menggunakan sapaan yang sopan ketika berinteraksi dengan guru, rakan sekerja, bahkan orang tua pun saya menggunakan sapaan. Dan saya perasan komunikasi ini berjalan dengan lebih lancar. Jadi terima kasih panel pertama atas penjelasan tersebut. Jadi jelaslah bahawa penggunaan sistem sapaan yang betul memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan komunikasi yang berkesan. Sapaan yang sesuai bukan sahaja menunjukkan rasa hormat kepada individu lain, malah mencerminkan kepekaan kita terhadap situasi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Bagi contoh, penggunaan panggilan seperti tuan, puan, cikgu atau gelaran tertentu mampu mewujudkan suasana komunikasi yang lebih profesional dan teratur. Sebaliknya, penggunaan sapaan yang tidak sesuai boleh menimbulkan rasa kurang senang atau dianggap tidak menghormati pihak lain. Oleh itu, walaupun perkara ini kelihatan kecil, namun impaknya sangat besar dalam membina hubungan yang baik dan mengelakkan salah faham dalam komunikasi harian. Okey, jadi seterusnya soalan yang keempat. Bukhari, apakah langkah-langkah praktikal untuk memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi, langkah yang pertama, ibu bapa dan guru perlu menunjukkan teladan yang baik. Anak-anak akan meniru bahasa yang digunakan oleh orang dewasa di sekeliling mereka. Langkah yang kedua, pendidikan formal tentang kesatuan berbahasa perlu diperkenalkan sejak prasekolah. Misalnya, aktiviti role play di mana pelajar belajar bercakap dengan sopan dalam situasi tertentu. Yang ketiga pula, penggunaan media sosial perlu dikawal. Generasi muda perlu dididik supaya supaya menulis mesej dengan bahasa yang sopan. Walaupun dalam suasana santai, saya percaya jika langkah ini konsisten,
kesantunan berbahasa dapat diamalkan oleh generasi muda? Jadi, terima kasih panel kedua atas cadangan yang sangat praktikal dan bagi saya mudah untuk diaplikasilah. Mudah diaplikasikan bagi generasi muda pada zaman sekarang. Okey, jadi daripada penerangan tersebut, kita dapat memahami bahawa usaha memupuk kesantunan berbahasa memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Terutamanya ibu bapa, guru dan juga institusi pendidikan. Peranan mereka ni sebagai contoh teladan amat penting kerana golongan muda cenderung untuk meniru tingkah laku dan cara komunikasi orang di sekeliling mereka. Okay, selain itu, penerapan nilai kesantunan melalui pendidikan formal serta aktiviti seperti lakonan situasi mampu membantu pelajar memahami cara berkomunikasi dengan lebih beradab dalam pelbagai keadaan. Okay, jadi dalam masa yang sama, kawalan dan bimbingan dalam penggunaan media sosial juga perlu diberi perhatian agar bahasa yang digunakan sentiasa sopan. Okay, jadi kesimpulannya, pemupukan kesantunan berbahasa perlu dilakukan secara konsisten dan berterusan agar ia menjadi satu amalan dalam kehidupan seharian. Okay, jadi soalan yang terakhir ni untuk kedua-dua panel. Okay. Bagi anda, sejauh manakah peranan media sosial mempengaruhi kesantunan berbahasa dan bagaimana cara untuk mengawalnya? Kerana media sosial media sosial ni memang memberi pengaruh besar kerana ramai pengguna menulis dengan ringkas dan kadang-kala kurang sopan. Namun, kita perlu sedar bahawa setiap perkataan yang ditulis memberi kesan kepada masyarakat. Jadi kita perlu lebih berhati-hati menapis kata-kata dan berusaha mengekalkan kesantunan walaupun di dunia digital. Jadi Bu Khori, bagi pandangan awak pula. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adeli. Jadi tambahan pula, masyarakat perlu mempunyai kesedaran bahawa bahasa digital juga mencerminkan imej diri. Cara terbaik ialah meningkatkan pendidikan etika komunikasi digital, menunjukkan teladan yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan secara konsisten. Dengan itu, kesantunan berbahasa dapat dijaga walaupun komunikasi berlaku di alam maya. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan yang sangat bernas dan cukup jelas. Okay, jadi berdasarkan perbincangan ini, di sini jelas bahawa media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi cara masyarakat berbahasa pada masa kini. Kemudahan berkomunikasi secara pantas kadang-kala menyebabkan pengguna kurang menitik beratkan aspek kesantunan sehingga berlakunya penggunaan bahasa yang kurang sesuai. Namun demikian, kita perlu sedar bahawa setiap bentuk komunikasi sama ada secara bersemuka atau secara dalam talian tetap mencerminkan imej dan kepribadian seseorang. Oleh itu, sikap berhati-hati dalam memilih kata serta kesedaran tentang etika komunikasi digital amat penting bagi seseorang individu. Okey. Jadi dengan adanya pendidikan, kesedaran diri dan amalan yang konsisten, kesantunan berbahasa masih boleh dipelihara walaupun dalam era yang semakin berkembang. Okey, jadi panel pertama, saya tanya, adakah anda bersetuju dengan cadangan panel kedua tentang pendidikan etika komunikasi digital? Saya bersetuju sepenuhnya dengan saudara Bukhari. Sebenarnya saya percaya pengalaman kesantunan berbahasa ini di media sosial ini sama pentingnya
dengan komunikasi bersemuka. Jadi anak muda ni perlu dibimbing supaya tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Okey, betul tu. Dari saudara Adli, malah interaksi santai pun boleh jadikan peluang untuk mendidik bahasa yang sopan. Misalnya, ketika bergurau dengan rakan, kita masih boleh menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Saya rasa forum kita pada ni sangat jelas, dan saya rasa mungkin pendengar juga akan boleh memahami dengan lebih jelas lah. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan saya rasa cukup lengkap dengan poin-poin yang diberikan. Jadi kesimpulannya, kesantunan berbahasa amat penting dalam membina imej diri, mewujudkan hubungan harmoni dan mengekalkan nilai budaya dalam masyarakat. Jadi saya berharap kita semua dapat mengamalkan kesantunan berbahasa dalam setiap situasi, sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja ataupun di media sosial sekalipun. Dengan itu saya rasa forum kita berakhir di sini. Sekian saja dari saya. Terima kasih.